Mimpi 2 minggu berturut-turut mimpi anak syurga. Saya macam sebelum ni saya pernah cakap saya dia dapat petanda mimpi kan. Yang tu lepas ni lah saya balik pada program kerja tu. Okay. Lepas minggu lepas tu saya mimpi 2 minggu berturut-turut mimpi anak syurga. So waktu tu kita macam saya diam lagi sebab mimpi tu macam bila saya nak pegang tangan dia, pak saya macam Dia macam apa? Dia bila saya nak tak pegang, dapat capai lah. Bila saya nak pegang, saya tersedar. Bila saya nak pegang tangan budak tu, saya tersedar. Tapi dalam mimpi tu dia macam daripada ujung sana, dia ulur tangan, mama, 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 mama. Dia macam panggil kita. Bila kita datang kat dia, kita capai kat dia, hilang. Kita terus tersedar. Macam apa benda lah mimpi ni yang kita cakap kan. Kita takut je lah kan bila pertama kita mimpi, kita takut kena sihir ke apa kan.